Hari ni kita akan tanya beberapa soalan dekat orang awam. Tapi kita akan cari 5 orang. Siapa yang bertuah tu, dia kalau jawab betul, kalau dia jawab betul lah, kita akan bagi dia hadiah. So, let's go korang. Jom. Tahun Nabi Muhammad. Berapakah rukun Islam? 6. Ibu Nabi Muhammad SAW. Nama ibu Nabi Muhammad. Siti Aminah. Aminah binti. Oh, hell no! Okay korang, so sekarang Farah dah readykan beberapa hadiah yang kita nak bagi dekat pemenang nanti. So jom korang, kita nak cari seorang dulu. Kita nak cari seorang dulu yang bertuah, yang boleh jawab, yang orang cakap apa? Yang boleh jawab soalan Farah dengan betul. So kita akan bagi, tada, hadiah kita. Tada. So jom korang, jom. Kamu tak dapat tudung, kamu tak dapat tudung kamu jangan tudung. Allah, betul lupa. Dia cek dapur. Tak cek kan? Dapur. Macam Farah. Betul ke? Hello! Awak? Tahun Nabi Muhammad. Tahun Nabi Muhammad. Siti Khadijah. Siti Khadijah. Betul. Saya jawab. Saya jawab. Hadiah. Bye-bye. Bye, thank you. Nanti post di mana ni? Post di YouTube. Oh, YouTube. Ya, cepat betul. Sekarang jom kita nak pergi tukar baju dulu. Kita dah jumpa orang kita. Orang kita pula, kita dah jumpa first kamangsa lah. Dia kepada apa orang cakap? Apa? Orang yang bertuah yang dapat jawab soalan kita yang betul. So jom korang, kita akan sambung. Kita akan tukar dulu baju lah. Saya pun cakap apa tak tahu. Rukun Islam 5 pun nak ambil. Tak kelakar ke? Kak, berapakah rukun Islam? 6. 5. Betul. Tahniah. Terima kasih. Tahniah Kak. Thank you. Betul nampak, betul Ina 5 rukun Islam kita. Jangan tak tahu pula. Okay, so korang, jom kita akan pergi ke next. Next. Syah. Akak. Nabi pertama Allah ciptakan? Nabi pertama Allah ciptakan? Nabi Adam. Nabi Adam, betul. Salah. Nak entah awak? Entah awak? Terima kasih. Kita dah jumpa. Bye. Bye. Okay korang. Sama-sama. Dah sampai sana baru cakap terima kasih nak. Tapi tak apa. Jom sini. Nanti kena langgar kan. Okay korang. So kita dah jumpa dah. Kita punya orang awam yang bertuah untuk 3 hadiah kita. So jom kita tukar baju dulu. Nanti kita sambung nak. So okay korang. So kita dah tukar baju kita yang ketiga. Kita nak cari kita punya orang yang bertuah untuk dapat lagi 2 hadiah kita. Ya Allah, banyaknya korang. Memang bertuah betul siapa dapat ni kan. So jom korang, kita nak cari. Let's go. Jom kita akan cari kita punya ni tengok ni nak jadi mangsa ke? Ni tak tengok ni nak jadi mangsa ke? Bagi tudung kan? Hello. Bagi tudung. Tak boleh lupa. Dah kehilang. Tak apa, terima kasih. Tak boleh lupa. Akak. Nama Nabi Muhammad. Nama Ibu Nabi Muhammad SAW. Nama Ibu Nabi Muhammad. Siti Aminah. Aminah binti. Oh, hell no! Ya weh. Nama Aminah.
Binti Wahab. Terima kasih. Okey, terima kasih. Jom eh. Ha. Okey, nak Sama-sama. jawab boleh tak? Boleh lah. Okay. Terima kasih. Terima kasih juga. Dari Sarawak. Terima kasih bang. Okay. Sebab tadi abang tu dah tolong jawabkan sekali. Terima kasih. Macam korang, kita akan cari the last person kita untuk orang yang betul jawab soalan ni. So, jom korang. Akak. Nabi Muhammad lahir di mana? Buka. Mekah. Okey. Okey, betul. Hadiah untuk awak. Okey. Terima kasih. Bye-bye. Thank you dah jawab. Okay, korang. Dia malu lah. Okay, so korang, kita dah dapat kita punya orang yang bertuah untuk hari. Dah orang cakap dah jawab soalan yang betul. Walaupun ada but it's okay, still betul. So korang, tak akan pergi ke mana? Tak akan pergi ke konten seterusnya. Jom kita nak buat konten dulu lah. So bye korang. Jom. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بين. Okay korang, so kita dah habis dah atau kita dah settle dah untuk kita punya konten hari ni untuk mencari berapa orang, untuk mencari 5 orang yang betul dia punya jawapan dapat hadiah daripada Cik Gelia. Okay, so alhamdulillah diorang jawab dengan betul. Masya Allah, bagus nak rakyat Malaysia ni, bagus betul. Okay, so jom kita akan announce pemenang untuk kita punya konten lepas adalah Nur Aisyah 8454. Thank you awak dah komen-komen, awak menang. Awak dapat kita punya kita punya tudung daripada Cik Gelia. So kalau korang nak juga, korang boleh komen and korang boleh bagi idea untuk next content pula. Okay, komen-komen tau. So thank you korang untuk konten hari ni. Korang boleh subscribe dan jangan lupa untuk untuk komen-komen. So korang, saya akan jumpa next content tau. Bye bye.